Daripada beli kereta tapi jarang guna, baik sewa je bila perlu. Jimat ribu-ribu. Bila sewa kereta ni, kau dah tak perlu risau dah pasal insurans, maintenance, protect. Semua dah ada kira sekali. Tak payah pening nak fikir pasal servis. Semua dah siap. Paling best, boleh pilih ikut bajet dan mood. Kalau korang nak jalan sorang-sorang, ambil je compact car. Tapi kalau nak bawa family, ambillah MPV terus. Yang paling penting, tak ada komitmen panjang. Nak pakai seminggu, boleh sehari, boleh. Bila tak guna, tak payah bayar apa-apa pun. Fleksibel kan? Kalau nak yang paling senang dan cepat, aku memang recommend KL Easy Car. Booking dia pun laju gila. Tak sampai 5 minit pun dah boleh pergi pick up. Nak ambil dekat sini, nak ambil dekat sana, tak ada hal lah. Sebab cawangan KL Easy Car ada seluruh di Malaysia. Dan yang paling best, kalau ada emergency tengah jalan, diorang dah siap standby untuk bagi bantuan dan kereta ganti. So, korang dah tak perlu risau. Serius weh, senang betul zaman sekarang ni. So, kalau minggu ni nak balik kampung, nak travel atau ada urusan penting, jangan pening-pening. Sewa je dengan KL Easy Car.